Assalamualaikum. Acap. Salam, Tengku. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Ni Tengku betul ke? Betul lah. Oh, orang istana? Tak, orang rumah. Rumah siapa? Bakal imam saya. Oh, siapa bakal imam awak? Bakal jodoh saya. Siapa dia? Bakal-bakal je lah. Siapa? Mungkin bakal jenazah. Tu pasti bukan bakal. InsyaAllah. Doa-doakanlah. Sentiasa doa-doakan. Nak tanya, cik kerja apa? Kerja bercakap. Saya pun kerja bercakap. Okay. Memang kerja kita bercakap hari-hari. Betul lah tu. Saya pun kerja cakap hari-hari. Saya kerja dekat radio. DJ radio lah ni. Mana ada. Kalau DJ radio cuba try macam, okey, kita bersama dengan pendengar kita yang pertama pada malam ini. Cuba. Okay. Cepatlah, ramai tengok ni. Belah-belah ribu ni, cepat. Mic kena ada. Okey. Alamak, siangnya DJ radio ni tak ada bajet. Okey. 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 Nak cakap apa ni? Kejap. Buat tak nampak saya, tengok tepi. Okey. Okey. Radio apa ah? Manis FM. Okey. Saya call eh. Hmm. Terus. Aku. Hai ke kanda, Ya ke kanda? ada di mana? Adinda ni Adinda. Awak silap. Sudah lama kita tak berjumpa. Lupa. Kanda lupa je. Lupa apa? Kes kita. Yang mana Kanda ada WhatsApp dengan janda yang untung semua. Bukanlah, saya bukan nak nyanyi sebenarnya saya call ni. Aduh, saya teringat yang call tu. Saya nak tanya, ni DJ radio Nak ucap lagu ke? Saya tak nak lagu, saya nak buat ucapan. Boleh ucapan tu siapa tu? Kepada yang single, yang tak ada jodoh, yang tengah pegang telefon, kesiannya. Alamak, gurau. Alamak, DJ. Yang pegang telefon ke single? Tak kan? Yang pegang telefon single ke? Yang pegang telefon. Tak saya letak tadi seorang je masih pegang telefon. Oh, ya ke? Ya, Adinda pula dah. DJ, saya ada nak buat ucapan ni sebenarnya. Sila ucapan tu siapa tu? Kepada kawan saya yang buat open house malam. Kenapa? Makanan dia basi lah. Makanan basi. Makanan basi? Viral kan dia? Makanan dia basi. Lepas tu air dia tak manis. Dia nak buat open house tapi tak bubur gula. Tapi saya cubalah buka air tong tu, saya tengok memang tak ada gula, tak manis. Rupanya manis tu dekat DJ. Okay. Ada lah DJ, gurau lah DJ. Ya. Saya ada nak buat ucapan ni lagi satu dekat kawan saya, nama dia Syarif. Oh, Sarip bukan Arul kawan awak? Bukan. Yang tu yang buat apa ni, nama dia Sarif. Okey. Sarif, rambut bila nak tumbuh. Dah makin tua tu pergilah Yunam Hair. Nanti orang ingat biji guli. Saya harap dia dengar lah DJ, sebab dia tak tahu siapa yang call ni DJ. Okey. Lagu. Nak 7 lagu ni. Saya nak 7 lagu DJ, nak 7 lagu. Saya nak 7 lagu DJ, saya nak lagu ni lah DJ. Lagu apa? Satu tajuk lagu ni DJ putarkan boleh DJ? Lagu lama. Lagu apa? Sampai bila nak menunggu jodoh. Lagu tu DJ. Boleh. Okey. Okey. Okey DJ. Assalamualaikum. Selamat Raya. Itu dia lagu permintaan daripada Akak yang berada di atas kerusi, atas meja, nak tuju kepada kawan dia Sarip. Okey, jom layan. Manis FM. Ada. Baik lah DJ baik lah, macam DJ betul lah. DJ dah berapa lama jadi DJ? 10 tahun. Ui, lama. DJ Radio Manis Manis FM. Radio Manis ni dia belah mana? Dia lebih fokus
Pantai Timur. Oh, patutlah saya tak pernah dengar. Dia belah-belah Kelantan, Terengganu semua tu Ya. Oh, 10 tahun jadi DJ. Sambil-sambil tu saya nak tanya DJ pula. DJ dah ada giveaway, kan? Berapa lama DJ bercinta? Topik lain. Okey. Bila DJ nak kahwin? InsyaAllah kalau ada orang minta. Dia dah ada boyfriend dah tadi. Yelah, kalau mai minta. Dia nak minta lagi. Tak. Kalau mak ayah restu. Dah. Kalau ada jodoh. Ay, macam complicated je hubungan ni. Mak ayah nak restu ke? Dah. Apa? Tak apa DJ, apa pun saya doakan DJ jumpa jodoh hak baik-baik, jodoh yang boleh membimbing DJ, yang boleh menjaga DJ, membawa DJ ke syurga, sayang DJ bagaimana sayangnya ayah DJ kepada DJ. Amin. Jodoh yang baik akan datang bila kita bersabar. Jangan kelang kabut, tapi jangan langsung tak cari DJ. DJ umur berapa? Ketua ke muda dah saya? Saya 29. Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Panggil DJ tak. Tak payahlah panggil adik. Panggil Nura je. Oh, nama Nura. Tapi sebenarnya saya masuk radio dulu sebelah Aro. Oh yelah. Saya pernah masuk era dengan Sina. Tapi era core je lah. Sina saya pernah pergi konti dan saya bawa dia ke. Tapi bangangnya dia ni, aku ni gimana bawa dia. Dia pergi DJ mana dia tak ajak aku. Sina jemput Acak S sahaja. Tapi nanti kita roja acak. Boleh? Tapi Acak S bawa Arul pergi ke konti sekali. Tapi kalau Arul dipanggil RTM ataupun radio, dia pergi seorang-seorang dia je. Dia tak panggil kita. Setan awak dia. Memang setan tu. Laka dia. Oh, nanti kita panggil Haru. Boleh baik tak? Haru pun dah acak. Boleh tak? Mana kat mana? Kat Ganu. Jauh negeri Ganu. Dia Skype ah. VC. Oh, dia tak ada kat KL tak ada? Aduh. Jadi aku pergi Ganu itu. Aduh, Skype. Oh, pakai apps lah. Oh, faham. Nanti mana kita ada apps tu dah? Zaman-zaman sekolah menengah dulu ada. Boleh kan download. Oh, tugak. Nanti boleh. Kita kecoh saya not ever. Acoh. Selamat malam. Terima kasih bagi. Okey, DJ. Terima kasih. Boleh je. Nanti kita roger. Nanti boleh je masuk slot. Boleh. Terima kasih DJ. Apa? Sudi layan saya. Gua-gua DJ. Jangan ambil hati gua-gua di. Maaf. Kita saja je nak bagilah ni seronok. Kita pun tak tahu DJ ni ada girlfriend, boyfriend ke tak ada. Kita tak tahu dah kahwin ke tak ada. Kita saja tu gua-gua je. Terima kasih DJ supporting. Semoga sukses dalam apa saja yang DJ lakukan, radio ke, TikTok ke, apa-apa je. Semoga semuanya sukses belaka ya. Amin ya Allah. Terima kasih DJ sebab bagilah saya lagi seronok pada malam ni. Terima kasih sebab supporting. Terima kasih juga Acak invite kita. Lama dah teringin nak layan Acak. Alhamdulillah. Terima kasih kau memberi kat live saya malam ni. Assalamualaikum. Jumpa lagi DJ. Bye.